Dekat Malaysia ini Rohingya banyak masalah ke? 3 buruh etnik Rohingya direman 5 hari bagi membantu siasatan kes jenayah membabitkan seorang wanita orang kurang upaya, OKU, berusia 23 tahun di Kemaman. Terdahulu, lebih 30 penduduk berkumpul di kawasan rumah pangsa Kampung Enjin Gergaji, Chukai, kira-kira 8 malam pada 8 Ogos, selepas dakwaan kejadian itu tular di media sosial. Mari kita ikuti laporan berita dan juga reaksi dari rakyat Malaysia dan reaksi dari warga Rohingya mengenai perkara tersebut. Tiga lelaki Myanmar berketurunan Rohingya ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes tular sekumpulan individu berkumpul di kawasan hadapan flat Kampung Enjin Gergaji, Chukai malam tadi. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Muhammad Razif Rosli mengesahkan menerima aduan pada 7 Ogos daripada seorang wanita dan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Jelasnya tangkapan membabitkan 3 lelaki berketurunan Rohingya berusia dalam lingkungan umur 19 hingga 28 tahun bekerja sebagai buruh binaan dan kebersihan. Muhammad Razif berkata tahanan reman dibenarkan terhadap kesemua mereka mulai 8 Ogos hingga 12 Ogos. Muhammad Razif berkata siasatan masih lagi terbuka untuk mengenal pasti suspek lain yang mungkin sebenarnya terlibat. Tambah beliau, polis perlu memperhalusi kes ini dan mangsa juga mesti diberi ruang masa secukupnya sebelum siasatan dilengkapkan kerana mangsa adalah seorang perempuan OKU intelektual berumur 23 tahun. Beliau menasihatkan orang ramai supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial supaya tidak menjadi punca tercetusnya situasi panik, tidak harmoni atau menggugat keselamatan dan ketenteraman awam. Terdahulu tular dakwaan di media sosial, orang ramai berkumpul di sebuah rumah susulan dakwaan seorang wanita tempatan orang kurang upaya OKU di Bakau Tinggi menjadi mangsa 4 lelaki. Penempatan warga asing di Bakau Tinggi, Chukai, Terengganu diserbu pihak berkuasa dalam operasi khas memburu suspek kes membabitkan seorang wanita berstatus orang kurang upaya OKU. Ketua Polis Terengganu, Dato' Muhammad Khairuddin berkata, operasi bersepadu itu memfokuskan usaha mengesan dan menahan suspek yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes berkenaan. Operasi bermula jam 12:01 tengah malam hingga 6 pagi itu dijalankan oleh Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Terengganu dengan kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia JIM Terengganu. Seramai 33 individu diperiksa membabitkan 6 warga tempatan dan 27 warga asing. Daripada jumlah itu, 2 lelaki warga asing ditahan kerana tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63. Beliau juga mengingatkan orang ramai supaya tidak mengambil tindakan sendiri terhadap warga asing susulan kes berkenaan kerana perbuatan sedemikian boleh mengganggu ketenteraman awam dan menjejaskan siasatan. Mari kita dengar reaksi dari warga Rohingya dan juga rakyat Malaysia berkenaan perkara ini. Masuk dalam TikTok, isu Rohingya. Masuk dalam Facebook, isu Rohingya. Dekat Malaysia ini Rohingya banyak masalah ke? Rohingya bukan duduk dekat Malaysia saja. Rohingya duduk dekat Bangladesh juga. Rohingya duduk dekat Kanada, France, Itali, Amerika juga. Tak pernah tengoklah masalah problem-problem macam ini negara-negara lain. Problem ini dekat Malaysia saja ke? Aduh, susah. Malaysia sajalah problem macam ini. Rohingya ini tak boleh, ini tak boleh. Macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Hari ini kita dikejutkan lagi lah. Berlaku lagi kes melibatkan warga Rohingya lagi. 4 orang Rohingya ni telah merogoh wanita OKU yang berlaku di Kemaman, Terengganu. Jadi warga kat sana pun dah ramai-ramai lah cuba untuk menghalau Rohingya yang berada di kawasan mereka. Jadi mengapa benda ni berlaku lagi? Hari tu di Kelantan, hari ni berlaku di Terengganu, esok lusa berlaku di mana? Jadi sahabat-sahabat semua,
Kenapa benda ni boleh jadi lagi, sahabat? Yang pertama sekali dapat saya ulas lah. Benda ni berlaku apabila orang kita sendiri ni yang bagi kerja. Mu bagi kerja kat dia orang. Mu bagi dia orang tempat tinggal. Jadi bila mu bagi kerja, dia orang kenyang. Depa ada rumah. Depa boleh duduk tinggal. Dan jadi depa ni beranak pinak. Dan bila depa beranak pinak, depa jadi besar kepala. Besar kepala kenapa? Orang kita ni sahabat-sahabat terlalu baik, terlalu lembut. Oi, orang Rohingya, aku nak ayakwi kamu. Memanglah orang Malaysia ni baik-baik semua. Tapi janganlah disebabkan kebaikan kami ni, mu ambil kesempatan, mu buat jenayah, mu rob orang, mu rob orang, mu pecah rumah orang, mu buat jenayah, mu tak menghormati kami sebagai tuan rumah di sini. Mu sebagai tetamu, tetapi mu kuat hajar dengan kami. Jadi minta tolonglah kepada pihak kerajaan, ambil tindakan yang sewajarnya, ambil tindakan yang drastik. Jangan sampai rakyat semua ni dah hilang rasa kasihan, dah rasa nak marah jumpa dengan dia orang, kita rasa nak marah. Itulah pihak kerajaan kena ambil tindakan yang sewajarnya. Pihak berkuasa perlu ambil tindakan yang sewajarnya. Jangan biarkan benda ni terus merebak. Jadi pertama sekali lah saya nak ayat sekali, orang kita ni cukup-cukuplah bagi kerja dekat diorang ni. Berhentilah, jangan jadi pengkhianat pada negara. Yang bagi kerja, yang bagi sewa rumah, boleh dikatakan boleh dikatakan sebagai pengkhianat negara. Jika korang tak bagi dia kerja, tak bagi dia orang sewa rumah, dia orang mana nak duduk? Dia orang mana nak cari makan? Dan dia orang akan lari pada negara kita. Jadi cukup-cukuplah. Yang mana bagi kerja, yang mana bagi sewa rumah, tolong. Yang mana tahu, report kepada pihak berkuasa. Dan minta tolonglah sahabat-sahabat semua, jangan ambil tindakan sendiri. Minta tolong sahabat-sahabat semua, jangan ambil tindakan sendiri. Lapor kepada pihak berkuasa, desak kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.